Kita berasa lama dah buat kerja kejut anak solat subuh. Kita rasa lama dah kerja mendidik anak. Lama dah nak taat kat suami ni Ustazah. Lama betul dah berasa taat kat dia ni. Panjang pula umur dia Ustazah. Kadang-kadang kita berasa lama buat sesuatu kebaikan. Seorang suami berasa menjaga anak isteri, menjaga keluarga. Berasa lama. Penat dah saya menjaga ni. Ya, daripada saya muda sampai tua. Tapi subhanallah, Nabi Nuh alaihi salam mengatakan sekejap. Walaupun beliau baginda berdakwah ratusan tahun, tuan. Ditolak bahkan oleh isteri sendiri. Ditolak bahkan oleh anak. Tapi demikianlah manusia yang berjiwa besar. Mereka melihat kehidupan ini sebagai sebuah ujian yang sebenarnya nak dibandingkan dengan masa di akhirat, maka di dunia ini hanyalah satu perjalanan yang sangat sebentar. Sebentar tak sebentar, tanya diri kita sendiri yang sedang tua sekarang.